Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okay, hari ni hari Sabtu. Semalam saya buat video pasal keberkesanan Kitosan Plus mengawal kumbang tanduk. Jadi hari ni baru saya nak selesaikan saya punya busuk pokok mangga. Jadi sebelum apa-apa hal, saya tunjuk dulu kan. Jadi kalau perasan lah dalam video-video saya sebelum ni, ada juga nampak kan pokok-pokok mangga saya ada busuk baru. Tapi saya tak cerita langsung pasal busuk tu. Ni baru saya nak cerita. Okey, busuk ni sampai ke belakang semua dah siap. Ada 8 busuk. Berbaki lagi 2. Kan. Jadinya macam mana saya buat busuk ni? Busuk ni senang je saya buat. Kan. Pangkal pokok ni sama dengan saya ikut orang kata ketinggian sedia ada lah sebelum saya buat busuk ni. Kan, saya bukannya tambak dia bagi tinggi-tinggi. Tak, saya akan ikut pangkal pokok. Kan. Cuma lepas daripada tu kita modify lah. Bagilah rupa dia macam tabletop lebih kurang. Kan. Bagi dia rata dekat atas supaya kita tabur baja tu tak bergolek ke bawah. Kan. Dan sebih-sebihnya tu nanti mungkin selepas banjir hujung tahun ni lagi sekali, dia akan susut lagi. Dan kita akan repair lagi lah. Jadi tanah yang saya ambil kali ni, saya pakai tanah kebun asal. Daripada batas saya korek. Dan saya korek separuh. Separuh ni saya akan guna untuk selepas musim banjir nanti. Dan kalau saya dah berpuas hati dengan saiz busuk ni, maknanya lepas banjir-banjir hujung tahun ni, lepas tu kita tengok cantik apa semua, tak banyak sangat susut, kita tambahkan dia lagi sekali dengan harapan hujung tahun depan punya banjir pun taklah susut sangat. Lepas tu batas yang ni, ni ada batas lagi ni. Ni batas ni saya akan ratakan dengan tanah kebun lah. Kan, sama sampai ke belakang pun macam tu je sistem saya buat. Ini pun keperasan. Saya ambil separuh ni, saya tambah kat sini. Cuma hasil busuk yang saya baiki semula ni, ada yang tinggi, ada yang rendah. Macam ni dia agak rendah kan, tapi saya cuba juga buat busuk ni. Kenapa dia rendah? Sebab masa banjir itu busuk turun, pokok pun turun. Kan, kalau busuk saja kecil tapi pokok dia tinggal, dia akan jadi macam belakang-belakang tu. Kan? Busuk setambun. Samalah macam ni. Yang depan tu kan. Busuk setambun. Kan? Tapi yang ni busuk dia nipis je. Sebab pokok tu turun masa banjir. Kan? Yang belakang-belakang ni pun banyak lah macam tu. Kan? Janji ketinggian dia saya kena ikut pangkal pokok. Kan? Saya tak boleh tambun tanah tinggi sangat. Kan? Betul-betul ikut pangkal pokok lah. Kan? Pangkal pokok antara orang kata keluar batang pokok dengan akar tu. Kat situ, tinggi tu. Sebab apa? Sebab kita takut akar dia lemas. Ini pun saya buat je dulu ni. Tak tahulah akar dia nak lemas ke tak. Tapi setakat ni saya nampak tak ada pun yang lemas kan. Okey lah kot. Kan? Harap-harap tak ada yang lemas lah. Sebab kalau lemas mati pula pokok kan. Sebab biasanya busuk ni kita buat sebelum kita nak tanam. Macam saya ni, saya buat manual, tak mampu lah. Jadi saya buat dulu dia punya busuk untuk set ketinggian berapa nak tanam tu. Lepas tu baru kita tanam. Kemudian lah kita repair. Jadi selepas daripada siap saya buat pokok mangga ni, saya ada pokok durian lagi nak repair, saya ada pokok petai dengan jering nak repair. Lepas tu pokok cempedak nak repair, dengan pokok star apple nak repair. Banyak lagi kerja buat busuk. Jadi memang channel saya ni untuk tahun ni, saya rasa banyak saya busuk lah kan. Tak banyak tanam pokok baru. Tapi kalau berkesempatan kan, kalau berkesempatan saya nak juga tanam pokok baru. Sebab tahun ni alhamdulillah cuaca tak ada kemarau kan. Kalau dapat tanam bulan 7 tu kan, harap pokok dah besar lah masa musim terkujuh nanti. Tak adalah jadi macam tahun lepas kan. Ada sampah hanyut serkup dia punya pucuk dia, lala mati.
Okey, ni pokok yang saya belum repair busuk lagi. Kalau tengok ketinggian busuk dia pun dah tak tinggi mana. Kan? Saya kena mesin dululah, baru nampak. Kan? Nak mesin ke? Pokok yang belakang-belakang ni saya cabut je. Saya cabut lah. Kan? Kejap-kejap. Okey, saya dah siap cabut dah. Jadinya untuk pokok ni, pangkal pokok dia dah tak tinggi dah. Kan? Tak tinggi mana. Jadi besar kemungkinan dia akan jadi macam pokok yang saya tunjuk tadi tu lah. Pokok yang kat belakang tu. Dia busuk dia lebar saja, tinggi tu tak. Kan? Tapi apa-apa hal pun kita buat dululah. Yang penting bahagian pangkal pokok ni jangan tenggelam dalam sangat. Kalau tenggelam dalam seinci lebih sikit tu tak apa. Jangan tenggelam dalam sangat. Okey, jadi mula-mula sekali kita pecahkan tanah batas ni dulu. Kita pecahkan tanah batas tu. Nanti kita sauk lah naik atas wheelbarrow. Lepas tu kita curah lah dekat busuk pokok mangga. Okey, selepas kita dah pecahkan batas ni, kita cedok atas wheelbarrow tu. Kita curah lah dekat pokok busuk pokok mangga ni. Kan, mudah je. Okey, kali ni saya nak pergi lambatkan pula dekat busuk ni. Okey, lepas saya campak kat situ, saya kena ulang setidak-tidaknya 2 kali lagi. Kan, sebab ni busuk ni dia kecil, mungkin 2 kali lagi cukup lah. Kan, kalau busuk yang besar-besar tu ada yang saya buat sampai 4. Tapi yang ni sebab pokok dia dah turun, mungkin 3 kali cukup. Jadi langkah yang penting adalah pada masa ni lah. Jom saya nak tunjuk langkah apa. Okey, pada masa saya longgokkan tanah ni, kalau kita perasan, pangkal pokok dia kat sini, tanah dah sampai sini. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ratakan tanah. Macam mana nak ratakan? Pakai tangan je. Jap. Okey, mula-mula sekali
kita cari pangkal pokok. Kita dapat pangkal pokok, kita tolak. Kita tolak bagi kata. Macam tu lah. Kita tolak bagi kata dia balik. Kita dapat dah lah lebih kurang ketinggian yang kita nak. Ni parut kena mesin rumput. Kan. Jadi kita ulang lagi untuk 2 kali lagi cukup kot. Kan. Dah siap, nanti saya tunjuk lah. Benda yang sama je ulang-ulang. Kan. Tangan pun dah penuh tanah ni. Okey. Alhamdulillah. Baru basuh tangan. Penuh pasir ni. Okey, busuk ni dia tak setinggi busuk tu. Kan. Sebab apa? Sebab dia banyak tertakluk kepada pangkal pokok. Kan, kita nak setting ketinggian busuk yang saya repair ni lah. Kan, kalau nampak tu kan, luka kena mesin rumput tu pun nampak lagi. Sebab memang saya kalau boleh tak nak dia terlampau tinggi lah. Kan, biar dia ikut-ikut paras pangkal pokok yang asal. Kan, cuma kita lebarkan dia bagi kurang hakisan. Macam tu je lah. Kan. Lepas tu satu lagi yang saya terlupa nak sebut. Tanah ni, selepas saya katakan, saya tarik ke sini, ke sini, saya tak padatkan. Saya biarkan macam tu. Sebab apa? Sebab akar pun perlu bernafas juga. Dan kita bagi ruang untuk akar tu bercambah. Jadi tanah tu gembur, dia boleh keluar. Rehat kejap, minum air. Ada satu lagi. Satu lagi. Memang terasa nak buat satu pokok pun. Mujur tak krem perut. Maklumlah gemuk kan. Kita nak menceduk tanah masuk dalam backhoe tu. Backhoe pula dah. Dalam wheelbarrow tu. Mujur tak krem perut. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada kali ni. Lepas ni pun kalau siap awal pun, saya nak pergi sembur baja foliar. Baja yenong pula. Ini untuk pakai seminggu sekali. Yang ni untuk seminggu sekali punya semburan. Yang lepas pun saya dah lama tak pakai. Sebab cuaca masih hujan. Last saya pakai baja Jimino. Kan. Ni cuaca hujan lagi. Tapi boleh je pakai baju foliar ni. Kan. Sebab baja Jimino dah habis. Jadi itu je lah perkongsian saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani. Alhamdulillah. Dah siap dah. Penat.